okey. Cukup jari pun belum tentu boleh buka. Betul. Boleh. Sumpah tak boleh. Uish. Wow. So, untuk konten kita pada hari ini, apa kita nak buat yang? Hari ni kita nak buat thumb no thumb challenge. No thumb challenge? So kita kena ikat kita punya thumb ni. So kita pakai 4 jari je. Semua Boleh benda guna 4 jari, Budin? Betul. Kita pakai 4 jari je. Semua benda? Apa yang kita nak buat tu, Budin? Kita nak pakai baju, pakai jam 4 jari je. Lepas tu kita nak buka makanan, Makan? buka aiskrim. Aiskrim? Semua pakai 4 jari saja. Ni dah 8, 4 je. So, hari ni aktiviti kita Tanpa ibu jari. tanpa ibu jari. Boleh ke? Boleh ke tak? Cuba. Kena cuba. Kita cuba. Ya. Okey, kita cuba. So, sekarang ni kita akan seletap tangan kita. Betul. So, kita akan ikat ibu jari kita supaya dia tidak keluar. Kalau macam gini kita boleh main tipu nanti. Ni mesti main tipu nanti ni. Dah cuba dulu. So, dah lipat je. Kita ambil seletap dulu. Kita boleh? ikat dia kuat-kuat. Kita ikat. Kita ikat dulu. So, yang ini nanti kita akan Baru ikat kita tahu dia. main tipu ke tak. Ni mesti main tipu ni. Budin. Nah, kita dah ada seletap dengan gunting. Kau buat aku dululah. Kau memang dah tak sabar kan nak tutup aku punya ibu jari ni. Kita tutup ibu jari dia. Dia tak layan aku tu. Weh, Budin, kau betul-betul kuat Kita kena luka kuat. Sakit, Budin. Slow-slow, Budin. Budin, tapi ni... Ni betul ke jari yang... Budin boleh keluar, Budin, dari aku. Kau kena tutup betul-betul. Itulah saya kecil sangat. Buding. Kenapa buding? Ini barulah aku tak boleh nak korek hidung, Budin. Budin, terseksa, Budin, ibu jari aku. Kita akan selotip tangan yang macam kita nak pegang lah, tangan kanan. Dua-dua janganlah. Kita akan buat dua-dua tangan. Dua-dua tangan? Sekejap. Okey, nanti Dinda pula. Aku buat dulu. Saya buat kat awak dulu, Budin. Kata nak buat dua tangan. Yelah. Boleh buat sekali. Tapi nanti siapa nak buat kat Budin? Pening. Kenapa buding kecil? Okey. Ini masanya. Sakit ke, Budin? Tak sakit. Tak. Ayo, ibu jari tak ada. Ayo. So, kita akan buat kat Buat macam ni. So, kita buat bentuk love pun tak boleh, wo. Okay, Boleh, next kita akan buat dekat Budin. Budin, kenapa kau hilangkan ni, Budin? Dia tak boleh buat dah. Boleh lah. Nampak tadi ni. Okay. Budeng. Okey, nampaknya kita dah siap dah balut kita punya ibu jari. So, marilah kita mulakan mini games kita. Lakukan aktiviti tanpa ibu jari. So, macam mana agaknya ya, Budin? Senang je. Senang je. Oh, masih boleh pegang pipi lagi. Masih boleh macam ayang. Boleh. So, jom. Next. Yang pertama, kita akan tulis Nama. Awak tulis pakai nama. kapur dengan mini blackboard. Mini blackboard. Okey, kita akan tulis nama sendiri kita kat sini. Tulis apa? Nama awak Budin. Okey. Kita akan tulis. Kita pegang pun kena ada teknik. Kita tahu. Oh, pegang pun ada teknik Budin. Ni macam ninja tau. Alah. Senang je. Nampak? Okay, so Wow, bijak ah. saya dah siap.
Okay, turn Leha pula. Leha 4 huruf je. Tapi saya menulis pakai ibu jari. Siapa menulis yang tak guna ibu jari? Kita kan biasa macam gini. Okey. So saya akan tulis nama saya Leha. 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 Nampak ke? Sini kot. Nampak ke? Nampak? Leha. Nak pegang blackboard ni pun macam tak pandai. Senang juga pakai pegang pensel menggunakan 4 jari tu masih boleh korang. Bukan pensel lah, kapur. Oh, kapur. Betul-betul mengarah kita tu. Okey, macam mana? Macam gini. Sini nampak? Leha. So, saya berjaya menulis nama saya Leha menggunakan kapur dengan begitu senang. Maksudnya ini game level 1 yang easy lah Budin. Setakat ni masih boleh lagi. Setakat ni masih boleh lagi. So, next Budin kita akan cuba pakai baju menggunakan 4 jari. Boleh tak pakai baju pakai 4 jari? Boleh. Boleh cuba. Boleh cuba. Cuba buka baju dulu. So, ni bajunya. Baju awak dah terbalik lah Budin. Baju Leha belum terbalik. Macam mana ni? Kita terbalikkan dulu bawa adil. Senang je kita balik. Boleh lah kita hidup dengan 4 jari. Jangan hidup dia. Tapi nak usahakan ni challenge saja. Dia tak minta pun untuk dilahirkan dengan tak ada ibu jari. Okey, untuk challenge yang kedua kita akan pakai baju kuning dengan pink. Tanpa ibu menggunakan jari. ibu jari. 1, 2, 3. Itu baju. Baju. Dah lah. Udeng. 1, 2, Udeng. Kau pakai. Tada. Dah siap. Kenapa ni? Leha kalah dengan Budin. Takkanlah pakai baju. Boleh kot. Jom. Leha. Boleh. Okey, untuk challenge yang ketiga. Ketiga producer. Untuk challenge yang ketiga, kita nak buka air menggunakan 4 jari kita tanpa ibu jari. Okay, tapi kita ada dua jenis, satu kotak, satu lagi air tin. So kita kena awesome lah. Kita kena air batu burung. Air batu burung. Tapi ada batu. Tanya cara nak buat burung tu kalau tak ada tu. So ni burung lah. Ni burung. Ni batu. Ni air lah. Ni air. Okey. Burungnya dia ni. Macam ular. Okey, producer. Kita tukarlah, bukan air batu burung ni, ular. Ular batu. Air batu air. Air batu ular. Air batu ular. Okey, producer, okey? Okey. Air batu ular. Jadi, siapa yang menang dapat yang tin. Awak nak buka yang tin? Okey. Saya Kadang-kadang akan dapat buka yang kotak. air kotak. Okey, kita bagi yang kotak dulu. Yang kotak dulu, okey. Okey, saya akan buka. Masih boleh lagi. Masih lagi boleh pegang. Okey, so sekarang kita nak ambil dia punya ni lah. Tak boleh guna gigi kan, Budin? Tak boleh. Okey, senang je. Don't worry, senang je. Masih lagi boleh. Boleh. Oh, tak boleh pakai gigi kan? Tak boleh. Sebab kalau kita ada ibu jari pun saya masih menggunakan gigi. Tak apa producer, saya yang main game ni. Boleh. Nasib boleh. Boleh. Okay, shake dulu sebelum minum. Oh, nampaknya producer tu dia terliur. Dengar air. Wow. Okey, so jom kita cocok. Boleh, senang je.
Okey, yang kotak pun dah buka. Okey. Kita try buka yang tim lah. Nah, Tapi rasanya macam dah tersilap producer pilih lah. Macam mana? Kita nak buka tin ni. Budin ke atas. Orang tak nampak. Kat atas. Macam mana Budin kau nak buat Budin? Itulah kau Budin. Belagak. Itulah sangat. belagak. Pilih lagi tin ni. Yang menang pilih tin. Tak boleh. Kalau pakai kuku, habis. Pakai kuku lah Budin. Kalah. Aku dah habis. kata dah. Tu orang kata. Jangan jadi bodoh sombong. Betul-betul tak boleh? Betul ke Budin tak boleh? Betul tak boleh? Tak boleh. Aku tolong kau pegang. Aku pegangkan kau ni. Kau buka. Dia kena pakai jari sebelah. Sebab dia tak dapat sangkut dekat kita punya jari tu. Sangkut kuku sakit. Uish. Betul-betul lah. Betul-betul tak boleh. Betul tak boleh. Okey, kau tak boleh. Aku tolong kau pegang walaupun macam aku tak function. Sebab jari saya besar. Cuba aku. Okay. Tak payah, nanti kau menang kalau boleh buka. Cuba, tak payah buka pun. Gini je. Okey, aku cuba. Push. Tengok jari perempuan kecil. Jari kita ni dah lah besar, nak masuk pun tak boleh. Kau ni lemah lah Bidin. Hidung Aduh. besar, jari besar. Aduh. Okey, kita minum. Okey, minum Bidin. Berjaya juga buka Aitin. Sikit air kau. Macam sedap je. Okey, so next kita ada game apa? Kita makan pakai chopstick. Tengok boleh ke tidak engkau? Betul. So, kita jumpa the next game. Okey, untuk challenge yang keempat, kita akan pakai chopstick. Ni atau sudu ke? Ya betul. Dia Okay, kita macam awesome lagi lah. Siapa menang dia awesome boleh lagi. pilih nak pakai sudu ke pakai chopstick. Tak boleh salah pilih ni. Tolonglah. Yang menang aku akan dapat sudu lah. sudu dan yang garpu. Yang kalah akan dapat chopstick. Okay. So challenge keempat ni kita akan angkat pakai apa producer? apa? Kalau dapat emas. Kalau dapat emas, sudu maksud dia sudu emas geng. Okey. So kita akan angkat makanan ni. Challenge kali ni kita akan angkat makanan ni masuk ke mulut. Masuk mulut. Betul. Okey. Masuk mulut saya masuk mulut awak. Alamak. Tak apalah. Jadi challenge macam ni. Taklah producer. Tak, bukan. Gaya dia. Okey. So kita akan main air batu ular. Okey, lagi sekali. Producer. Ini ular producer. Ular macam ni. Okey, Budin. Air Batu batu ular. Okey, so saya kalah. Saya dapat. Kau macam tahu je aku nak Chopstick. keluarkan batu kan, Budin? Tak, kau tak tahu lagi aku nak pilih yang mana. Pilih apa? Okey. Saya menang kan? Okey. Tu saya boleh pilih saya nak apa kan? Betul. Kalau aku menang tapi aku pilih chopstick macam mana? Okey, silakan. Okey, Nak pilih memandangkan aku menang, so kau nak chopstick? Tak kisah. Kalau boleh kau nak apa? Boleh nak sudu. Kalau boleh kau nak sudu. Okeylah, aku bagi kau lah. Aku ambil sudu. Okey. Silakan. Boleh. Yang Boleh menang? pegang. Yang menang saya. So, yang kalah? Sama-sama. Sama-sama lah Okey, Budin. sama-sama. Sama-sama je. Okey, tengok ni. Senang je. Pakai sudu gapu masih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Budin ni kalau jari dah ada 5 pun dia tetap tak pandai pakai chopstick. Ini lagilah jari dia 4. Tak tahulah kalau Takkan jari. nak pegang macam gini. Boleh? Macam mana sekalipun kau kena makan. Alamak. Cuba sikit lagi sikit Budin. Aku memang sedap Budin benda ni. Alamak. Siapa kalah yang habis? Siapa menang dia habis. Punya masa. Budin, aku dah makan 10 dah Budin. Okey, aku tolong kau. Okey.
Okey. Mulut kau ke depan. Kau jangan chop situ bergerak. Kau yang ke depan. Jangan jatuh. Kau yang kena ke depan. Ha. Kita buat sampai dapat. Sikit lagi Budin. Yes. Good job Budin. Good job. Kau memang boleh Budin. Kau semua benda kau boleh. Sedap ni benda ni Budin. Lama tak makan? Habis je. Habis dah ke producer? Ada lagi tak? Boleh tambah ke producer? Oh, tak boleh. Budin, aku dah makan banyak Budin. Oh, pandai. Lepas ni, jari 5 pun pakai chopstick macam gitu, okey? Okey, kita akan cuba. Kalau tak, kita cocok dulu. Oh, bijak. Macam tu pun boleh. Okey, habis. Okey. Tenang kita. Kita berjaya juga boleh selesaikan misi ni. Ingat susah ke? Senang ah. Okey, next ni kita makan cumi ke Budin? Ya, betul. Ya Kita Allah, ni sedap. antara yang paling tersusah. paling susah kita nak buka. Cukup jari pun belum tentu boleh buka. Betul. Ni paling ada isu dengan pelekat dia. Tak tahulah kenapa. Sekejap, producer minta maaf producer nak. Oh, okey. Kita akan nak bagi ambil dulu lah. bagi producer dulu bising nanti. Nak producer. Okey. Okey. Okey, bau dia Okey. sedap weh. Kita bukan Ada nak bau ke? promote. Kita bukan nak promote. Bukan. Okey, untuk challenge yang terakhir kita akan buka Kedua Somi. terakhir. Kedua terakhir. Kedua terakhir. Oh, ada lagi yang terakhir ke? Ada last. Alamak, ya. Special bonus Okey, game. kita akan cuba buka Somi ni dan makan. Gunakan 4 jari. Kalau sebelum ni kalau anak minta Budin buka, Budin boleh buka tak? Hampir tak boleh. Hampir tak boleh sebab Budin menggunakan pisau kalau nak buka. Ush. So kali ni kita tanpa pisau, tanpa gunting, kita kena buka pakai jari kita. Betul. Jangan pakai gigit Tak boleh gigit. Oh, tak boleh pakai gigi Budin. Boleh. Producer kita dah boleh buka Budin. Kita akan cuba buka. Tak boleh Budin. Budin. Tak boleh. Alamak. Tak boleh. Sumpah tak boleh. Dek, sekejap. Boleh kak. Boleh buka. Oh, boleh. Boleh. Saya juga. Wah, producer pun boleh. Good job, producer. Good job. Saya Budin, aku boleh Budin. Ternyata aku emak-emaknya memang pandai buka cumi-cumi ya. Kan, kita lelaki tak reti lah buka. Sedap benda ni. Aku nak buka yang warna putih pula. Allah. Kita akan tekan ni. Kau jangan terpelanting nanti Budin. Kita patahkan. Aku dah masuk 2 dah ni. Ternyata aku ni handal semua-semuanya. Yalah, Semua game aku. Handal semuanya. Aku handal belaka. Kamu ni. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Macam gini. You pegang gini. Okey, you ikut cara I. Tekan. Okey, tekan. Ni. Tadi aku berjaya. Harapnya kali ni berjaya. Ya, producer tunjuk apa tu producer. Mak, ibu jari saya hampir nak terkeluar. Okey. See. Aku boleh buka lagi sekali. Ush. Benda ni tercipta untuk aku. Game ni memang dicipta khas untuk aku. Ya ke? Challenge ke berapa dah ni? Tak boleh je. Tak boleh ya. Dah, tak payahlah. Okay. Tak payahlah. Jari dia memang panjang tapi depan pendek. Kan, dia punya jari depan besar. Jari dia besar depan, gemuk. So kalau makan, Boleh sikit lagi. saya kalau makan banyak, jari je gemuk. Oh. Makan banyak jari yang gemuk. Oh. Budin berjaya juga akhirnya guys. Budin berjaya korang. Budin berjaya. Wah, good job. Boleh makan. Rasakan dah sedap. Lama tak makan banyak. Sejuk. Alhamdulillah lah kalau Budin tak berjaya tadi, kita tak settle lagi game ni. Mungkin sampai malam nanti. Mungkin 2 hari. Mungkin 2 hari game ni. Jomlah kita ke next game. Game yang terakhir.
kita dekat game bonus. Sebenarnya Budin pun tak tahu yang saya adakan game ni untuk dia. Tapi untuk Adil, kita main awesome lah. Kalau siapa yang menang, dia boleh make upkan orang tu. Yang kalah lah muka akan di make upkan. So, jom kita main air batu ular. Siapa yang menang, dia boleh make upkan orang tu. Okay, jom. Awak nak buat apa, Budin? Awak nak pilih apa? Air? So, air. Kalau ular minum air, ular menang lah. Betul. Okay, awak ular lah. Okay. Air batu ular. Yeay, saya menang. Oh, tadi dia nak buat air. Aku buat ular. Yes. Okey, nampaknya Budin akan make upkan Leha. Leha, Yang menang kena make up lah. Betul. maksudnya Budin make up saya? Bukan, saya menang saya yang di make up kan. Oh, ya. Oh, tadi aku kata siapa yang kalah tu dia kena make up. Yang menang tu dia make upkan yang kalah. Betul, Lina? Betul. Muka awak saya make up Dia tak faham rules kan? Tak apa lah. Tak apa. Betul lah? Macam sapu minyak je. Tak, inilah foundation. Oh, ni sure. Tapi foundation ni tak ikut warna kulit Budin lah. Yang ni kita habiskan je. Kau ingat aku nak make up kau cantik? Tak ada masanya. Aku akan make up kau buruk-buruk. Biar dia buruk. Kau ingat aku nak buat kau cantik? Cantik tak? So, kita akan dab. Macam tu. Okey tak? Okey. Kan kalau tengok kat cermin. Okey tak? Oh, tak ada. Taklah gelap sangat pun. Nampak kuning terus. So, lepas tu kita dah pakaikan dia cushion foundation, kita nak pakaikan dia blusher. Dengan 4 jari pun korang boleh saja. Allah, merah sangat. Tak apalah. Cantik. Macam perempuan ke? Taklah. Kau ingat aku nak buat kau cantik. Budin okey? Okey, lepas tu macam baby tu. Baby sayang, jangan marah. Okey, lepas tu kita nak pakaikan Budin lipstick. Janganlah siapa-siapa tengok video ni yang kenal Budin. Harapnya tidak. Tak payah muncung-muncung. Tak payah muncung-muncung. Nanti saya termuncung sekali. Memang ada perasa ke? Mana ada perasa? Oh, dia berangin sikit. Oh. Bibir awak tebal juga Saya tak perasan lah. Memang habis lipstick. Sebab tu lelaki tak boleh pakai lipstick. Sebab lelaki bibir dia tebal. Kuat cium. Eyeliner. Producer suka sangat. Saya akan pasang. Producer kamera on ke tak tu? On. Risau dia suka-suka kat situ, kamera tak on. Alamak, kita nak pusingkan celak ni. Okey. Jangan risau, jangan takut. Saya takkan cucuk mata awak. Pejam mata. Kita akan buat wing. Kita akan buat wing. Wow. Wow, pandang kamera. Wow. Pandang tepi sana. Sana lagi. Oh. Kita siapkan mata dia. Apa ada tulisan tu? Dah. Habis. Okey guys, nampaknya itu sajalah game kita dah habis dah. Okey, kejap lagi producer, kejap lagi. So, nampaknya kita orang berjaya habiskan semua games ni dengan menggunakan 4.
Percayalah Budin. Habiskan semua game ni menggunakan 4 jari. Maksudnya game ni senang je. Semua orang pun boleh buat. Betul. Semua boleh cuba buat. So korang boleh cuba yang lagi ekstrim ke daripada ni? Mungkin korang Memandu? boleh Ush. memandu. Jangan. Baik. Jangan. Jangan. Korang boleh memancing ke pakai ni? 4 jari. Memancing 4 jari. Tak tahulah dapat ke tidak ikan tu kita Betul. lepas. Allah, dia lalu lagi. Okey. Oh ni perusa nak bagi ni korang. Macam gitulah gayanya. Okey, nampaknya itu sajalah. Itu saja. Terima kasih korang. Tengok sampai habis Tengok betul. akhirnya Budin jadi di muka make up. Sabar. Producer. Sabar producer. Sabar. Allah, producer sabar, jangan kacau. Okey. Nampaknya itu sajalah video kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. And komen kita nak buat apa lagi untuk Budin dan Leha. Jumpa di next video. Bye-bye. Bye. Turn on notification. Dia tengok muka dia macam mana sini. Astagfirullahalazim. Kenapa jadi merah sangat? Thank you.